Ya Allah, masih ayat lagi ni. Jangan ada lagi. Sabar. Dah praktis bahasa Inggeris sebelum ni? Dah praktis Okey, nampaknya masa dah cukup. Saya nak minta semua menghadap ke belah kanan. Itu yang sudah. Nanti kita naik ke atas juga. Nasional Malaysia dan seterusnya menamatkan pengajian sarjana dalam bidang muamalat dan sains pengurusan di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Azhar Shah, Indonesia. Kini, beliau merupakan pengurusi Pertubuhan Darul Hikmah Malaysia dan pengarah Mabarah International Singapura. Sepanjang kerjaya beliau, Ustaz Yaakob telah dijemput ke berbagai program televisyen seperti TV Al-Hijrah dan Nasi Lemak Kopiho di TV9. Antara penghintar Rafael yang diterima termasuk anugerah Majikan Prihatin 2024 oleh Pergeso, anugerah Alumni Muda Harapan 2024 daripada Universiti Pertahanan Awam Malaysia serta Nona Best Community Dakwah Center Award pada tahun 2024. Satu perjalanan yang cukup menginspirasikan membuktikan bahawa kejayaan dalam dakwah dan kerusawanan boleh berjalan dengan seiring. Tidak manis, Tabung Raihan Mas Nagi menjemput Presiden Ustaz Yaakob Yusra mengenai kepentas bagi sesi perkongsian yang bertajuk konsep niat dan jihad ekonomi dan Islam dan diversi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lainnya apa? 10 daripada sahabat yang Nabi janjikan syurga. Nabi pernah bagi nama kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Daripada 10 sahabat janjikan syurga ni, 7 sahabat Nabi yang telah ditawan. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Abdul Rahman bin Auf. Siapa dia lagi? Talha bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maksudnya daripada 10 sahabat dijanjikan syurga ketika mereka hidup. Daripada 10 tu 7 ditawan. Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdul Rahman Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Menunjukkan bahawa agama tidak pernah menghalang daripada seorang itu mendapatkan harta dan juga kemudahan. Tapi orang Islam kita hari ini 1.8 bilion mengedepikan dalam soal ekonomi sebab apa? Salah faham dari segi konsep pencarian harta ni. Oh, dia kata kita hidup ni kena zuhud. Bila kita kata faham zuhud ni macam mana? Zuhud ni kena buang dunia. Ni sakam agama ni. Agama macam lain yang bawa lain. Dia kata kita ni buat apa nak kaya-kaya. Tak ada masalah. Kaya, bina kekayaan untuk jadikan jabatan juga kan. Macam sahabat Nabi ketika mana Sayyidina Uthman masuk ke Madinah bersama dengan Nabi SAW. Nabi minta, wahai Sayyidina Uthman, pergi jumpa untuk beli telaga bir. Pergi beli telaga tu. Sebab apa? Dimonopoli oleh orang Yahudi. Maka dengan kemampuan kewangan yang ada, ketika tu Sayyidina Uthman pergi nego untuk beli. Dan Alhamdulillah menjadi milik umat Islam. Dengan kapasiti kekuatan ekonomi, saya nak bangkan beli tanah dekat dengan Masjid Nabawi. Dan sampai hari ini tuan-tuan, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai hotel, disebut dengan hotel wakaf. Betul-betul dengan pintu keluar dari ada 3 gate ni kalau lamban tu, ada hotel yang tanahnya daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka mereka menjadikan harta itu sebagai jabatan untuk kebaikan mereka. Tak tahu orang Islam ni dia kata bahawa Ustaz kami ni niaga orang buat show-show ni. Kita dapat beli sesuatu yang kita nak kan. Jadi kita nak
Dan saya mohon tuan-tuan juga doakan untuk kita semua, doakan Tuan Haji Malik kita, doakan kami di Hamadah, doakan Ustaz Amin di Al-Amin, dan untuk semua ni organik memberikan manfaat pada orang mengikut daripada kapasiti kemampuan yang berbeza. Kalau buka pintu pun boleh 6 juta plus 124 juta, kalau tak apa-apa pun boleh 8 juta, tak kalah yang sekor-sekor depan saya ni tak cayap sangat. Nah? So let's do something for benefit for umat. InsyaAllah we can make a good changes do manfaat insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih atas berkongsi yang sangat mendalam saudara tadi, membangunkan kefahaman kita tentang nilai yang betul dalam berniaga dan berjihad ekonomi sebenar.